Pernah tak awak rasa macam hidup ni berat sangat? Macam awak bangun pagi, tiba-tiba rasa macam hati ni kosong. Awak buat kerja macam biasa, awak senyum, cakap macam biasa, tapi dalam diri ni awak rasa macam penat lah. Bukan sebab penat kerja semata-mata, tapi penat macam nak jadi kuat untuk semua orang. And sampai satu point awak tanya dekat diri sendiri, sebenarnya hidup aku ni untuk apa? Kenapa hidup aku ni macam ni? Kenapa aku rasa stuck? Kenapa aku nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey? Kalau awak sekarang ni berada dalam fasa tu, sebenarnya saya nak bagi tahu awak satu benda. Awak sebenarnya bukan lemah, tapi awak lama sangat hidup dalam keadaan yang menyakitkan hati awak sendiri. Dan hari ni kita nak sembang tentang macam mana nak mula bangkit dalam fasa healing. Yang pertama, terima dulu yang awak ni sebenarnya tengah penat. Ramai orang yang sebenarnya tengah nak healing tapi dia tak mengaku yang sebenarnya dia tengah penat. Sebab kita selalu paksa diri kita untuk okey. Contoh paksa diri tu macam awak dah tahu dah yang awak sebenarnya nak rehat, tapi awak macam it's okay, I just want to do it, I just want to finish it. It's okay, but that is for men. Untuk kita adalah kita bukan yang macam tu. Dia sebenarnya lama-lama yang awak makin pendam, dia akan sebenarnya jadi lagi besar dan besar dan besar dan besar sampai at some point awak jadi burst. Healing bukan bermula pada awak cuba-cuba kuat, tapi sebenarnya healing ni proses dia berlaku bila awak betul-betul jujur dengan diri awak sendiri. Sebenarnya nak healing kita kena acknowledge yang aku sebenarnya penat, aku sebenarnya kecewa, aku perlukan rehat. And itu bukan tanda awak kalah, itu tanda yang awak sebenarnya perlukan perhatian lebih untuk diri sendiri. Sebab kebanyakannya kita selalu jaga hati orang sampai kita lupa nak jaga diri kita sendiri. Yang kedua, berhenti salahkan diri untuk semua benda. Dalam masa stage yang kita sebenarnya tengah exhausted, kita sebenarnya mudah untuk salahkan diri kita sendiri. Macam kita akan nampak semua benda tu bermula daripada kesalahan kita. Bila suatu benda tu tak jadi, kita akan cakap, aku yang punca. Bila orang berubah, kita fikir kita ni yang tak cukup baik. Bila kita tak ikut plan hidup kita, kita akan rasa macam kita ni lambat berbanding dengan orang lain. Tapi awak kena faham, semua benda yang berlaku ni sebenarnya bukan salah awak. Apa benda yang berlaku dekat kita ni semua luar daripada kawalan kita. Ada yang pergi bukan sebab awak tak bernilai. Peluang tu tertutup ataupun peluang tu terlepas bukan sebab awak tak layak. Ada stage yang sangat-sangat struggle bukan sebab awak tak mampu. Kadang-kadang hidup kita ni memang kita kena belajar, kita kena kawal apa yang kita boleh kawal, bukan kita nak apa yang luar daripada kawalan kita. Yang ketiga, yang ni paling penting, kurangkan untuk bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Apa yang sebenarnya membuatkan hidup kita lebih menyedihkan bila kita selalu tengok live orang lain yang rasa macam lebih bagus daripada hidup kita. Tapi sebenarnya kita lupa yang kita ni adalah enough. Means like kita punya kehidupan kita tak perlu nak ubah untuk orang lain. Sebab apa? Bila kita tengok orang lain, bila kita tengok orang lain happy, kita rasa macam kita ni kosong. Bila kita selalu tengok orang lain berjaya, kita rasa macam kita ni gagal, kita tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya kita lupa sebenarnya kita cuma nampak apa bahagian yang diorang tunjukkan. Diorang tak tunjuk yang sepenuhnya. Kita tak nampak struggle diorang, kita tak nampak tekanan diorang, kita tak nampak yang kadang-kadang diorang pun boleh jadi lost, boleh jadi hilang arah. Jadi stop untuk bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Awak ada goal, awak belum sampai, tapi bukan bermakna yang awak takkan boleh sampai langsung. Mungkin lambat sikit, tapi bukan bermaksud awak gagal. Mungkin sekarang awak tengah healing, and healing ni memang akan rasa macam perlahan sikit. Tapi ingat, perlahan bukan maksud tak bergerak. So, bila kita daki gunung ataupun kita naik tangga, memang akan naik nampak satu persatu. Jadi, kalau awak sekarang ni tengah dalam fasa healing, saya nak awak tahu satu benda ni. Tak apa kalau awak belum okey sepenuhnya. Tak apa kalau proses awak perlahan. Tak apa kalau hari ni awak rasa macam kuat dan esoknya awak akan rasa macam lemah semula. It's okay. Itu sebenarnya normal. Tapi yang penting, jangan berhenti pilih diri kita sendiri. Stop hidup menyedihkan. Bukan maksud awak tak boleh sedih, tapi maksudnya jangan tinggal terlalu lama dalam kesedihan yang sampai awak boleh lupa yang sebenarnya awak pun adalah suatu benda yang nilai yang Allah ciptakan. Awak masih ada masa, awak masih ada peluang, awak masih bernafas. Maksudnya awak masih boleh bergerak ke depan. Satu langkah kecil, satu keputusan yang baru, satu perubahan yang kecil, lama-lama semua tu dia akan nampak hasilnya. Mungkin bukan minggu ni, mungkin lagi 2 minggu, mungkin lagi 1 bulan. Kalau video ni sampai dekat hati awak, follow saya untuk konten yang lebih healing, mindset dan cara bangkit semula.